hak si isteri dalam sudut harta pencarian dalam kes permohonan poligami ni, cuba bayangkan jika tak ada declaration tentang harta pencarian dalam kes poligami, andai kata satu hari nanti suami meninggal dunia, maka pemilik harta tu, suami ni, harta tersebut akan menjadi harta pusaka. Bila sebut harta pusaka, maka bahagian isteri kedua juga ada dekat situ. Sebab isteri kedua sebagai salah seorang ahli waris arwah suami jika berlaku kematian. Sebab tu perlu dapatkan terlebih dahulu sebelum suami berpoligami, si isteri yang sedia ada, isteri pertama ni, perlu dapatkan haknya terhadap harta-harta sepencarian ataupun harta-harta yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan. Sebab kalau tak ada, maka saat itu bagaimana dengan keadaan sumbangan anda sebagai seorang isteri semasa daripada susah sampai ke senang, kan? Jadi pada saya harta pencarian itu perlu dideklar terlebih dahulu dalam kes poligami. Jangan tak declare. Kalau tak declare, ia akan jadi bermasalah kemudian hari. Apabila si suami meninggal dunia.